Yunus kelihatan keletihan di situ. Oh, Yusuf. Siapa yang jatuh itu? Yunus telah jatuh ya, bukan jatuh KO ah. Ya, kita menyaksikan perlawanan di antara Yusuf dan juga Yunus. Perlawanan sengit yang mengambil masa round pertama. Tumpukan kita mesti sokong tim Malaysia, itu saudara Yusuf Azmi, right? Agak-agak lansak di situ menyerang. uh, Tumpukan Yunus memakai sarung warna biru dan juga Yusuf memakai sarung warna hijau. Pertarungan agak sengit. Yunus me- menampan mukanya, melindung mukanya dengan tangan. Agak senyum di situ Yunus. Itu bukan Yusuf Azmi agak lemah di situ, ngacah-ngacah. Yunus ambil langkah lalu ditibai. Satu tumbukan yang memberikan mata kepada Yunus. Pusing-pusing tangannya di situ, macam ngacah, seolah-olah ingin menombok tetapi tidak menombok. Itu dia Yunus cuba melepaskan tumbukan, tetapi Yusuf Azmi yang menggasaknya di round pertama ini. Kita ada lagi 2 round Gigi Yunus dipalu oleh tumpukan kencang Yusuf. Boleh nampak begitu stamina yang agak-agak rancak dia. Nampaknya Yusuf menombok angin. Dan Yunus cari peluang untuk melepaskan tumpukan. Akhirnya tepat ke pipi, ke muka Yusuf. Elak itu Yunus agak senyum di situ, rapat ke ring. Kedua-duanya stamina di round pertama ini agak rancak. Yusuf melepaskan tumbukan, saling melepaskan tumbukan. Dan berpelukan di situ. Pengadil memulakan perlawanan. Yusuf menggasari Yunus, kelihatan keletihan di situ. Oh, Yusuf. Siapa yang jatuh itu? Yunus telah jatuh ya, bukan jatuh KO tetapi jatuh kerana tumbukan. Senyum saja. Tumbukan yang dilepaskan tidak memberi apa-apa kesan walaupun terjatuh. Yusuf Azmi rancak menyerang lawannya. Itu dia tamat perlawanan round yang pertama. Kemudian kita ke umum sudah tahu keputusan yang telah diumumkan, iaitu Yusuf Azmi kalah kepada Yunus ya. Sekian saja ulasan yang tak seberapa ulasan daripada saya, Abang Modal. Lagi jumpa lagi, bye bye. Majulah sukan untuk negeri dan negara ya.